Set ketujuh, arcade machine building blocks daripada keluaran Joid, iaitu motorcycle. Jom kita lihat macam mana rupa model ilustrasi yang telah pun siap terpasang. Okey, nampak tak dekat depan ni kita ada satu skrin dan dekat belakang ni ada motorcycle yang boleh kita tunggang. Ia yang terdiri pada 58 pieces, agak banyak juga kalau dibandingkan dengan adik-beradik dia yang lain, dan sesuai untuk 6 tahun ke atas. Dekat sisi samping atas kotak ada rupa arcade motorcycle yang sebenar. Dekat sisi samping sebelah kanan kotak ada gambar 6 model lain dalam siri ini. Ada dance machine, claw machine, lottery, gashapon, rocking horse serta whack-a-mole. Dan dekat sisi lagi satu ada arcade motorcycle ni sendiri. Ada bicycle, boxing machine, arcade racing car, basketball serta coin operated machine. Ada 12 model untuk dikumpulkan. Kepada siapa yang teringin nak tengok macam mana rupa dia bila dah siap pasang, jangan lupa untuk nantikan episod seterusnya hanya di Mainan Adam Channel. Set ke-8 building blocks arcade machine daripada keluaran Joid, iaitu arcade bicycle. Jom kita lihat dulu pada bahagian hadapan box art dia ada gambar rupa model arcade bicycle yang telah pun siap terpasang. Pada bahagian depan ni ada skrin yang boleh kita tengok, dan dekat belah depan ni pula ada dia punya basikal yang boleh kita kayuh. Terdiri daripada 59 pieces sesuai untuk 6 tahun ke atas. Dekat sisi samping sebelah atas kotak ni ada rupa arcade bicycle, dan dekat sebelah kanan ada 6 model yang lain dekat dalam siri ini. Ada dance machine, claw machine, lottery, gashapon, rocking horse serta whack-a-mole. Dekat sisi lagi satu pula ada arcade motorcycle, bicycle, boxing, racing car, basketball serta coin operated machine. Ada 12 model kesemuanya untuk dijadikan sebagai koleksi. Kepada siapa yang teringin tengok macam mana rupa dia bila dah siap pasang, nantikan episod yang seterusnya hanya di Mainan Adam Channel. Ke-9 arcade machine building blocks daripada keluaran Joid, iaitu boxing machine. Jom kita lihat pada gambar box art hadapan ini ada rupa model boxing machine yang telah pun siap terpasang. Ada dua player, ada player A dan player B yang ada dekat skrin ini. Dekat atas ni pula ada tulis coin amount, yang mana kita perlu masukkan coin untuk bermain dengan boxing machine ini. Dekat sebelah atas ni ada tulis 51 pieces dan sesuai untuk 6 tahun ke atas. Dekat sisi samping sebelah atas kotak ni ada rupa boxing machine yang sebenar, guys. Dekat sisi samping sebelah kanan kotak pula ada gambar 6 model yang lain yang terdapat dekat dalam siri ini, iaitu dance machine, claw machine, lottery machine, gashapon machine, rocking horse serta whack-a-mole. Terdapat juga arcade motorcycle, bicycle, boxing machine ini sendiri, arcade racing car, basketball serta coin operated machine. Ada 12 model kesemuanya untuk dijadikan sebagai koleksi. Kepada siapa yang teringin tengok macam mana rupa dia bila dah siap pasang, jangan lupa untuk follow Mainan Adam Channel. Set ke-10 arcade machine building blocks daripada keluaran Joid, iaitu arcade racing car. Jom kita lihat pada bahagian hadapan box art terlebih dahulu. Ada rupa model ilustrasi arcade racing car telah pun siap terpasang. Ada satu skrin untuk kita tonton dan ada steering, ada tombol gear serta ada bucket seat untuk kita duduk dan main berlumba-lumba. Terdiri daripada 57 pieces sesuai untuk 6 tahun ke atas. Dekat sisi sebelah atas kotak ada gambar rupa arcade racing car yang sebenar. Dekat sisi samping sebelah kanan ada 6 model lain dekat dalam siri ini. Ada dance machine, claw machine, lottery, gashapon, rocking horse serta whack-a-mole. Dan dekat sisi lagi satu pula ada arcade motorcycle, bicycle, boxing, racing car ini sendiri, basketball serta coin operated machine. Ada 12 model kesemuanya untuk anda berjadikan sebagai koleksi. Kepada siapa yang teringin nak tengok macam mana rupa dia bila dah siap pasang, jangan lupa untuk saksikan episod seterusnya hanya di Mainan Adam Channel. Set ke-11 arcade machine building blocks daripada keluaran Joid, iaitu basketball arcade machine. Jom kita lihat dulu pada bahagian hadapan box art rupa basketball arcade machine ini sendiri. Siapa yang biasa pergi dekat arcade memang akan jumpalah main basketball macam ni kan. Kita boleh lontarkan basketball masuk dekat ring dekat sebelah atas ini. Terdiri daripada 60 pieces dan sesuai untuk 6 tahun ke atas. Di sisi samping atas kotak ada rupa model ilustrasi gambar sebenar basketball arcade machine. Di sisi samping tepi kiri dan kanan ada gambar model-model lain. Ada dance machine, claw machine, lottery, gashapon, rocking horse serta whack-a-mole. Ada juga arcade motorcycle, bicycle, boxing, racing car, basketball serta coin operated machine. Ada 12 model kesemuanya untuk dijadikan sebagai koleksi. Dan siapa yang teringin nak tengok macam mana rupa dia bila dah siap pasang, jangan lupa untuk nantikan episod seterusnya hanya di Mainan Adam Channel. Set ke-12 dan juga set yang terakhir dalam siri arcade machine building blocks keluaran Joid, iaitu
coin operated machine. Jom kita lihat pada bahagian hadapan box art. Dia nampak tak ada rupa coin operated machine yang telah pun siap terpasang. Ada depan ni tulis gold coin, dekat sebelah sini nampak macam ada panda ya guys. Terdiri daripada 51 pieces dan sesuai untuk 6 tahun ke atas. Dekat sebelah atas kotak ada rupa coin operated machine. Dekat sisi samping sebelah kanan ada gambar 6 model lain yang terdapat dekat dalam siri ini. Ada dance machine, claw machine, lottery machine, gashapon, rocking horse serta whack-a-mole. Dan di sisi lagi satu pula ada arcade, motorcycle, bicycle, boxing machine, racing car, basketball serta coin operated machine. Saya dah siap pun pasang model ni. Kepada siapa yang ingin tengok macam mana rupa dia bila dah siap pasang nanti, saya nak jemput anda untuk like dulu video ni dan subscribe kepada Mainan Adam Channel.